Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Hafiz Zaki YouTube channel. Ini adalah video yang pertama sekali saya nak buat untuk tontonan anda semua. Tak lain tak bukan untuk nak menghiburkan hati rakyat-rakyat jelata dalam Malaysia dan sekitar dengannya. Terima kasih yang support Hafiz Zaki YouTube channel, yang tengok dekat short. Okay, so jangan lupa guys, bantu saya subscribe dan like, share dan on button loceng seperti biasa. Okay, supaya tak terlepas banyak video yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Okay, so video yang saya buat ni tak lain tak bukan untuk nak hiburkan hati korang lah. Okay, kalau you guys rasa hari ni Muna Mandi tak tahu apa nak buat kan, tak tahu nak gelak macam mana, boleh datang ke YouTube channel Hafiz Zaki. InsyaAllah akan memberi satu kesan yang bagus kepada anda untuk kita gelak sama-sama. Okay, macam tu. Boleh guys? Okay, so sebelum tanpa membuangkan masa lagi, tanpa membuangkan masa, jom kita nak react video-video yang apa yang menarik dekat social media ni. Dan inilah video yang pertama, let's go guys. Okay, so ini video yang pertama kita nak react. Ni apa cerita pula dia ni? Ni apa cerita dia ni? Tengok sikit. Yang penting tahu caranya atau tekniknya, dilihat ya. Nih, ini gak boleh kayak gini. Oh, tak boleh. Kalau sendirian gak bisa. Terus gimana bang? Lihat, kakinya dilihat ya, kayak gini. Oke. Oh, ni dia nak tunjuk skill. Dia nak tunjuk skill macam mana nak angkat pasir simen ni. Let's go. Nah, ini pegang. Nah, dilihat. Kayak gini. Ini sekaligus, jangan ragu-ragu. Sekaligus. Jangan ragu-ragu. 1, 2, 3. Angkat. Iya, bang. Mantap. Mantap. Tak jadi kawan tu angkat. Tempelin. Baru diangkat. Angkat. Bang, tolongin. Kena tolong. Tolong bang. Bentar. Tak boleh angkat. Mana? Tak boleh macam tu bang. Besar sangat tu tong tu. Aduh, iya. Saya tak bohong, lebat gila. Saya nak bawa motor pun seram. Saya takut slow. Slow. Balik. Saya dah siap dah. Saya dah nak siap lah. Saya tak mandi lagi. Sebab tadi saya dengar hujan slow je. But outside so lebat. So today I rest at home. I sleep, eat, pray. Yes. See you in the Monday. Wah, senang dia bagi jawapan macam tu See you at Monday. Aduh, tapi betul lah, biasa je masa student dulu kan, benda yang paling seronok sekali bila tak ada kelas kan. Oh, memang paling seronok kan. Tengah-tengah ada kelas, tiba-tiba besok ataupun kejap lagi lecturer cakap, okay, kelas batal. Oh, seronok. Yang tak demam jadi demam. Yang demam tadi tak demam. Oh, dia jealous lah. Oh, aku memang kat sana. Dia memang dekat sana guys. Tersilap, dia lupa majlis dia hari ni. Itu macam pun ada Tapi tahniah lah bang. Tahniah. Tahniah. Apa dia buat ni? Oh, yang apa, yang duk viral apa, yang trending sekarang, yang duk dia gesekkan dia gesekkan pen tu dekat dinding kan. Lepas tu pen tu dia melekat kan. Kau ni penyapu pun ada sekali kau. Ni dia nak buat pakai apa ni? Kerusi pula. Macam-macam. Tak jadi bang, tak boleh. Tak ada hukum dia boleh buat macam tu pun. Tak ada.
Tapi memang itulah kan. Tak cuba tak tahu pula kan. Wah. Pelajar, apa main handphone? Main handphone. Hai. Kalkulator. Andai dia cover. Dia prank cikgu tu. Je veux la savoir plus. Dia siap ni buat. Dia letak je kawan tu kat sini. Tak ada gelap betul. Geleng kepala abang tu. Tak boleh, tak boleh. I'd never given much thought to Dah, mesti dia tepuk muka ni. but dying in the arms of my love. Aduh. Keluar cendol kawan tu. Sembuh. Dek, kita kena sakit papa ni. Kena. Tak relax abang tu. Masa kita putus aja soalnya mama aku nyarinya yang sama-sama Cina. Tengok mata sepet Betul lah, Cina kan dia mata sepet kan. Tengok ada lagu. Ben 10. Siap. Kan dia lepuk terus. Duk menepuk. Kau tepuk sekali. Yelah, dapat kasaf lah kan. Tepi lagi. Dia tuluk. Kanan. Dapat kasaf. Dah ke kanan. Penyudahnya tinggal 2 orang je lah. Pun jatuh dari tingkat 3 masa study week. Alamak. Macam mana nak buat tu tuan-tuan? Sudah. Macam mana boleh jatuh pula tu? Aduh. Macam mana nak buat ni tu? Aduh, hai. Susah juga ni nak tarik macam mana ni pun jatuh tu kan. Aduh. Pening. Iya, betul. Bocil ngaji. Ini? Jauh. Alhamdulillah. 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 Gunjum abang Lale. Marah betul ni. Lagi. Marah betul. Mengaji. Ada nyanyi sekali. Kreatif. Betul kreatif. Baba. Macam-macam budak zaman sekarang Yang penting dia tahu apa dia buat. Tu yang penting lah kan. Tak kisahlah dia ada lagu pun, yang penting faham. Okay guys, itu saja kita punya video pertama kali ni. Kita react video. Thank you so much yang tengok saya punya YouTube channel. Semoga dia memberi kesan yang baik untuk anda, untuk kita gelak sama-sama lah. Okay, so jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel, Hafiz Zaki YouTube channel. Like, share and
komen dan juga onkan button loceng supaya tak terlepas video-video yang lebih menarik lagi akan datang. So stay tune, kita akan jumpa video yang seterusnya. Bye bye guys. Assalamualaikum.